Dalam video kali ini, memandangkan FIFA Club World Cup dah pun bermula, jom kita tengok ringkasan kekuatan pasukan-pasukan dalam tournament kali ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So dalam video kita kali ni, kita nak tengok sikit lah macam mana tim-tim dalam FIFA Club World Cup ni. Depa ni padu sangat kau. Kita nak tengok juga ringkasan kekuatan antara 4 pasukan dalam satu grup, daripada grup A sampai ke grup H. So disebabkan kita nak sembang pasal semua grup, kita buat ringkas-ringkas je lah. Tapi sebelum tu, aku nak bagi tahu dekat hampa yang mana Pal Bola Studio akan keluarkan merchandise baru. So hari tu ramai komplain kami nak ada suara rakyat kan? So kali ni kita bagi design dekat hampa pilih sendiri. Kita ada 3 design. Design A, design B dan juga design C. Hampa boleh pilih dekat mana. Hampa boleh komen dekat bawah, okey? Ataupun hampa boleh pergi dekat post Pal Bola Studio dan hampa vote dekat situ, okey? Dan kita akan tengok dalam beberapa hari ni hampa minat yang mana, yang paling banyak orang minat, yang tu lah yang kita akan release nanti, okey? So aku harapkan pertolongan daripada hampa semua. So tak mau cakap banyak, kita masuk balik dalam Club World Cup ni. So pasal apa tournament Club World Cup ni, kalau kita perasan, kita semua fan ni tak adalah bagi hype sangat pun. Tapi kelab-kelab bola yang masuk dalam tournament Club World Cup ni depa punyalah gan beli player semata-mata nak bagi player ni main dekat Club World Cup. Hampa pasal tak banyak transfer, jadi kelab tu liga nak bagi player tu main cepat, sebabkan nak bagi pemain tu main dekat Club World Cup. Sebab apa? Sebab kalau hampa nak tahu, depa duk gan push untuk menang Club World Cup ni adalah disebabkan winner prize dia. Juara tournament kali ni hadiah dia lagi tinggi daripada hang menang UCL tau. Kita buat perbandingan dulu antara champion UCL dengan champion FIFA Club World Cup. Champion UCL hadiah dia akan dapat lebih kurang dalam 100 juta dolar. Tapi untuk Club World Cup ni, champion dia akan menang dalam 125 juta dolar. Lebih 25 juta dolar daripada nak menang UCL. Dan kalau kita compare darjah kesukaran dia, semestinya lah UCL lagi susah. Sebab dalam UCL lagi banyak tim-tim yang berkualiti. Dalam Club World Cup ni kita bukanlah nak rendahkan kekuatan pasukan lain, tapi itulah hakikat dia. Pasukan-pasukan nama daripada Eropah ni lah pasukan-pasukan pilihan. So tak mau cakap banyak, kita masuk dalam grup A dulu. Grup A kalau hampa nak tahu dah jalan dah satu game pagi tadi antara Inter Miami dan juga pasukan Al Ahly, yang mana dua-dua seri. So kita masuk ke pasukan pertama dulu, iaitu juara daripada Mesir, iaitu pasukan Al Ahly. Pasukan Al Ahly kalau kita nak kata ranking, depa ni pasukan terkuat dekat Afrika lah. Nak kata betapa padunya pasukan Al Ahly ni, dalam tempoh 5 tahun terakhir depa dah menang 4 kali Africa Champions League. Dia lebih kurang macam pasukan Real Madrid menang 4 kali dalam UCL, macam tu lah Al Ahly dekat benua Afrika. Dan mungkin depa boleh jadi pasukan pencabar kuat dalam grup A ni. Pasukan kedua adalah pasukan Inter Miami. Walaupun pasukan Inter Miami ni kalau kita tengok depa ni tak adalah kuat mana kalau kita nak compare dengan tim-tim lain. Tapi mungkinlah disebabkan pasukan Inter Miami ni depa lebih kepada famous lah, sebab depa ada play-play macam Lionel Messi, macam Luis Suarez, Sergio Busquets dan juga Jordi Alba. Dan manager depa pula ni adalah bekas player Barcelona, iaitu Javier Mascherano. So bagi aku lebih kepada hype untuk pasukan Inter Miami. Tapi personally bagi aku, walaupun Inter Miami depa ada play-play padu macam Messi dengan Suarez, tapi aku rasa depa masih lagi kurang kualiti dekat bahagian pertahanan, yang senang cerita depa ni kurang stabil lah. Dan kita masuk ke pasukan ketiga pula, iaitu wakil daripada Brazil, iaitu pasukan Palmeiras. Palmeiras ni adalah pasukan daripada Brazil dan corak permainan depa cukup menarik. Dengan gunakan play muda yang akan pindah ke Chelsea nanti, iaitu Estevao. Estevao mungkin akan jadi tonggak utama depa dalam tournament ni. Untuk pasukan keempat iaitu Porto. Porto adalah wakil daripada Eropah dan semestinya setiap wakil daripada Eropah akan diberikan perhatian. Dan depa juga ada play-play bintang macam Samu Omorodion ataupun Samu Aguiova lah. Dan juga satu lagi iaitu Rodrigo Mora, pemain muda daripada Portugal. So senang cerita, walaupun Porto ni kalau dekat UCL, depa ni boleh kata pasukan pengacau je lah untuk tim-tim besar. Tapi dalam tournament kali ni, depa ada peluang besar untuk lepas daripada group stage, sebab duduk dengan pasukan-pasukan yang boleh kata lagi kurang kuat daripada depa. Tapi jagaan aku daripada grup ni, aku jagakan pasukan Palmeiras akan top. Pasukan kedua aku predik pasukan Porto. Ketiga aku predik pasukan Al Ahly. Dan keempat pasukan Inter Miami. Sorry lah, aku bukan benci Messi, tapi aku tengok kekuatan tim-tim lain ni macam padu sangat daripada Inter Miami.
Tapi aku tak terkejut lah kalau Inter Miami boleh lepas daripada group stage. Mungkin next game mereka lawan dengan pasukan Porto nanti, itulah akan jadi penentu mereka boleh lepas group ke tidak. Kalau mereka kalah dengan pasukan Porto, aku rasa mungkin Inter Miami mereka jadi tuan rumah je lah dalam competition kali ni. Kita masuk ke group B pula. Group B ni padu sikit. Ada satu tim yang jadi juara UCL musim ni, iaitu PSG. So PSG masuk dalam tournament ni dengan berbangga diri, baru je jadi champion UCL. Dengan tim-tim besar dalam Europe pun mereka boleh bantai, apatah lagi dalam FIFA Club World Cup ni. Dan mereka ada pemain padu macam Ousmane Dembele, Desire Doué, Vitinha dan ramai lagi. Dan aku letakkan mereka ni sebagai salah satu pencabar terkuat untuk menang tournament kali ni. Tapi PSG walaupun mereka overpower dalam grup ni, mereka ada satu lagi pencabar daripada Europe yang tak kurang hebat dia, iaitu Atletico Madrid. Dan aku rasa Atletico Madrid adalah pasukan pilihan kedua disebabkan cara permainan mereka yang pasif agresif, yang nampak lebih kurang tenang tapi sangat-sangat agresif. Dan dengan ada bintang penyerang macam Julian Alvarez, pemain macam Alexander Sørloth, aku rasa Atletico Madrid akan bagi saingan hebat untuk pasukan-pasukan dalam grup ni. Dan mungkin mereka adalah kandidat terkuat untuk dapat tempat kedua, ataupun mana kita tahu boleh challenge pasukan PSG. Pasukan ketiga wakil daripada Brazil, iaitu pasukan Botafogo. Mereka ni baru jadi juara Copa Libertadores 2024 tau. Dan mereka ni akan dianggap sebagai pengacau dalam grup ni. Walaupun pengacau, pasukan macam Atletico dengan PSG kena hati-hati dengan mereka. Sebab mereka pun still ada pemain-pemain berpengalaman macam Alex Telles, macam Alan, dan juga striker Argentina Joaquin Correa. Dan mesti adanya player-player macam ni akan bagi pengalaman dalam pasukan. So mungkin mereka boleh fight. Pasukan keempat wakil daripada Amerika, iaitu Seattle Sounders. Mereka tak macam Inter Miami ya. Pasukan Seattle Sounders mereka masuk dalam tournament ni disebabkan mereka jadi juara untuk CONCACAF CL pada tahun 2022. Dan walaupun mereka masuk as title juara, tapi kalau kita tengok daripada segi kekuatan, senang cerita mereka ni pasukan lebut mata lah dalam grup ni. Dan mungkin pasukan yang mereka boleh bersaing pun dengan pasukan macam Botafogo. Tapi still aku rasa Botafogo pun kalau kita nak compare dengan Seattle Sounders mungkin akan struggle juga. So jangkaan aku untuk grup B ni, aku jangkakan pasukan PSG akan top, Atletico Madrid akan duduk nombor 2, Botafogo nombor 3 dan pasukan Seattle Sounders tempat keempat. Kita masuk ke grup C pula. Grup C ada pasukan Bayern Munich, juara UCL 6 kali. Dan aku rasa pasukan Bayern Munich mereka ni adalah pasukan pilihan untuk jadi juara grup stage kali ni ya. Bukan jadi juara grup stage saja, mungkin mereka ni adalah pasukan pilihan juga untuk jadi juara Club World Cup ni. Dengan ada pemain macam Harry Kane, Olise, Joshua Kimmich, aku akan terkejut kalau mereka ni tak lepas grup stage sebagai juara kumpulan. Sebab apa? Sebab kita tengok pencabar-pencabar mereka. Pasukan kedua dalam grup C ni adalah pasukan Boca Juniors. Mereka ni jangan remeh dekat mereka. Mereka ni kalau dekat benua Amerika, mereka antara pasukan terkuat. So bila masuk dalam Club World Cup ni, mereka boleh buktikan yang mereka bukan jago kampung, mereka juga jago dekat dunia. Dan mereka ada banyak pemain berpengalaman tau. Mostly banyaknya bekas pemain MU. Goalkeeper Sergio Romero, pertahanan Marcos Rojo, midfield mereka ada Ander Herrera, dan striker mereka ada Edison Cavani. Dan mungkin dengan ada pemain-pemain macam ni, boleh bagi boost pengalaman untuk pasukan Boca Juniors dalam tournament kali ni. Dan kita masuk ke pasukan ketiga, iaitu pasukan Benfica. Benfica pun macam Porto lah. Dalam UCL mereka ni jadi pasukan pengacau, tapi dalam competition kali ni mungkin mereka ada peluang untuk lepas daripada group stage. Senang cerita aku boleh labelkan pasukan Benfica sebagai underdog. Kalau kita nak kata mereka akan lepas mudah daripada grup ni pun tak boleh juga, sebab kita tak boleh remehkan kekuatan pasukan macam Boca Juniors. Dan Benfica still ada pemain-pemain hebat macam Nicolas Otamendi, Pavlidis. So aku rasa mereka boleh fight juga. Dan pasukan terakhir dalam grup ni adalah pasukan Auckland City, satu-satunya wakil daripada Oceania, juara competition dekat benua Oceania sebanyak 12 kali. Walaupun mereka ni jago dekat Liga New Zealand, tapi still lah kalau kita nak compare kekuatan mereka, memang jauh jugalah kalau kita nak compare dengan tim-tim lain. Hampa jangan salah, dia sebab ada dua tim lebih kurang nama macam sama. Sebab ni adalah pasukan Auckland City, jago daripada New Zealand. Kalau kita tahu ada satu lagi tim, iaitu Auckland FC. Mereka ni main dekat Liga Australia. Tu dua tim yang berbeza. Dan itulah macam aku cakap tadi, walaupun mereka ni dianggap sebagai jago daripada New Zealand, tapi aku rasa mereka ni akan jadi lubuk mata lah untuk tim-tim lain. So aku predict pasukan Bayern akan top dekat grup. Pasukan kedua aku predict Boca Juniors. Ketiga adalah Benfica. Dan keempat adalah pasukan Auckland City. Kita masuk ke grup D pula. Grup D, kita ada pasukan Chelsea. Pasukan yang akan masuk ke UCL musim depan. Dan mereka masuk dalam tournament kali ini disebabkan mereka jadi champion UCL pada tahun 2021. Walaupun lepas mereka jadi champion tu, mereka ada kemerosotan prestasi yang teruk, tapi lah ni mereka dah kembali dalam masa yang tepat.
sebab mereka dah jadi kuat balik sebelum masuk dalam Club World Cup. Mungkin mereka ni boleh jadi pencabar juga untuk tournament kali ni. Dan mereka ada pemain-pemain muda yang padu macam Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo dan ramai lagi. Dan aku menjangkakan Chelsea akan jadi jago dalam grup mereka kali ni. Kita masuk ke pasukan kedua iaitu pasukan Flamengo. Mereka ni adalah wakil daripada Brazil dan kalau hampa nak tahu mereka lah ni tengah on fire tau. Dalam Liga Brazil mereka tengah top lah ni. Daripada lah 5 game mereka tak kalah dan mereka menang 4 kali daripada 5 kali itu, satu lagi mereka seri. Dan mereka juga ada pemain berpengalaman macam Danilo, Alexandro dan satu lagi tambahan suntikan untuk tim mereka iaitu Jorginho. Jorginho pun akan main dalam Club World Cup kali ni. Kita masuk pasukan ketiga pula iaitu wakil daripada Afrika iaitu pasukan Esperance. Kalau hampa tengok pasukan Esperance ni, aku tak ada lah tengok game mereka semua kan, tapi kita usah-usah sikit lah gameplay mereka. Mereka ni lebih kepada defensif punya taktikal. Lagi-lagi masuk dalam tournament ni as pasukan underdog, lagilah mungkin mereka akan main defensif dan main counter attack. Dan kalau hampa nak tahu, mereka ni adalah wakil daripada Tunisia tau, sebab majoriti pemain mereka pun memang main daripada Tunisia. Tapi ada seorang striker mereka ni play Brazil tau, nama dia Yan Sase. Aku tak tahu betul ke tak aku sebut nama dia, tapi aku tengok rekod gol dia pun padu dekat pasukan Esperance. Dan kita masuk pasukan terakhir dalam grup D iaitu pasukan LAFC ataupun Los Angeles FC. Ni adalah tournament pertama dalam Club World Cup mereka main lah, dan mereka ada pemain-pemain berpengalaman macam Hugo Lloris dan juga Olivier Giroud. Dua pemain ni dah pernah julang Piala Dunia, mungkin mereka berpeluang untuk jadi juara Piala Kelab Dunia pula kali ni. Tapi jangkaan aku untuk grup D ni, aku predict Chelsea akan duduk dekat top group, Flamengo akan duduk dekat tempat kedua, LAFC akan duduk dekat tempat ketiga dan Esperance, aku letak ke pasukan keempat. So kita masuk ke grup seterusnya. Tapi sebelum tu, ada tak hampa kat sini yang baru habis diploma? Dan bila hampa dah habis diploma, hampa tak ada arah tuju, hampa tak tahu nak buat apa? Ada? Tengah anggut tu kan? Hang lah yang kami cari. Lah ni, ada satu program TVET kerjasama dengan kerajaan yang mana dia terbuka dekat hampa semua yang baru habis diploma ataupun baru habis exam diploma. Kos diploma yang sesuai dengan program TVET ni macam program engineering, technician, machine dan apa-apa yang berkaitan dengan kos ni. Yang ambil kos ni hampa faham lah. Dan program yang mereka offer kali ni adalah program Ultra Pure Water Filtration. Jangan risau, walaupun aku tahu ramai exam pakai ChatGPT, mesti hampa macam cemaskan, ni kos apa ni? Jangan risau, mereka juga ada sediakan training untuk hampa. Lebih kurang sebulan hampa akan training dekat sana dan hampa akan terus dapat kerja lepas tu. Dan paling best bukan setakat tu lah, hampa juga akan dapat gaji, EPF, SOSO. Siapa nak bagi duit kat hampa lagi kan? So macam mana nak daftar? Boleh tekan link dekat description kat bawah ataupun hampa scan je QR ni. So jangan lepaskan peluang, okey? Masuk balik dalam video. Kita masuk ke grup E pula. Pasukan pertama iaitu finalis UCL. Walaupun mereka ni finalis, mereka baru je kena bantai dengan pasukan PSG iaitu Inter Milan. Inter Milan senang cerita walaupun mereka ni baru jadi finalis UCL, tapi aku rasa macam ada satu perasaan yang kurang baik lah. Sebab apa? Sebab Simone Inzaghi baru belah daripada mereka. Dan mungkin mereka akan ada beberapa perubahan lah, tapi still mereka ada beberapa player yang masih lagi padu macam Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolo Barella, Di Marco dan ramai lagi. So walaupun mereka ni baru je kena bantai dengan PSG, tapi itulah tu PSG kan, waktu ni musim ni memang mereka padu. So aku still anggap pasukan Inter Milan sebagai pasukan favourite dalam grup ni. Pasukan kedua adalah River Plate, bukan Snake Plate. River Plate ni adalah pasukan kalau kita tengok dekat Europe mungkinlah mereka ni pasukan yang biasa-biasa. Tapi kalau kita tengok dekat Amerika Latin, mereka ni saing-saing macam Boca Juniors. Memang boleh kata River Plate ni pasukan yang padu lah dekat Liga Argentina. Dengan mereka ni dibimbing oleh coach yang hebat macam Marcelo Gallardo. Dan mereka ni still lagi boleh gunakan pemain muda mereka macam Franco Mastantuono yang akan ke pasukan Real Madrid nanti. Mesti yang pelik kan macam mana Mastantuono ni dah jadi player Real Madrid tapi still boleh main dekat pasukan River Plate. Senang cerita, perjanjian kontrak dah memang Mastantuono akan pergi ke Real Madrid lepas habis tournament ni. Kalau dia nak pergi awal pun tak boleh lagi sebab umur dia pun tak cukup 18. Sebab satu peraturan kalau hampa nak tahu, mana-mana pasukan yang nak beli pemain, dia kena atas 18 tahun. Kecuali lah kalau pemain tu memang pemain akademi dia. Dan kita masuk ke pasukan ketiga iaitu pasukan Monterrey, iaitu pasukan wakil daripada Mexico. Monterrey adalah juara Liga CONCACAF pada tahun 2021 dan kalau hampa nak tahu, mereka ada pemain berpengalaman macam Sergio Ramos dalam tim ni. So mungkin mereka boleh jadi pasukan pilihan. Dan kita tengok pasukan keempat iaitu Urawa Red Diamond, wakil daripada Asia. Urawa Red Diamond mereka juara Asia pada tahun 2022 tau.
dan depa ni memang pasukan yang berpengalaman lah main dalam Club World Cup ni. Pencapaian terbaik depa jadi tempat ketiga pada tahun 2007, dan kalau hangpa nak tahu, last tournament 2023 pun depa masuk, depa dapat tempat keempat. Depa kalah penentuan tempat ketiga lah, senang cerita. Dan kalau hangpa tengok pemain-pemain depa, majoriti memang pakai player-player daripada Jepun saja, dan kita tengok ada seorang pemain yang patut jadikan tumpuan, iaitu Hiroki Abe. Hiroki Abe ni bukan orang Kelantan, tapi memang nama dia Abe. Dia ni kalau hangpa perasan, dia ni adalah bekas pemain akademi pasukan Barca dulu. Sebab itulah aku nak bagi tumpuan dekat dia. Tapi jangkaan aku untuk grup ni, aku predik pasukan Inter Milan akan duduk dekat top grup. Pasukan kedua adalah pasukan River Plate. Pasukan ketiga aku predik pasukan Urawa Red Diamond, dan pasukan keempat aku predik pasukan Monterrey. Walaupun mereka ada Sergio Ramos, tapi aku tak jangka mereka boleh lepas daripada grup stage ni. Mungkin mereka akan fight dengan Urawa Red Diamond. Kita masuk ke grup F. Grup F ada pasukan macam Borussia Dortmund, wakil daripada Jerman. Mereka tak masuk sebab champion UCL lah, tapi mereka masuk disebabkan konsistensi mereka dalam Europe, dan mereka antara pasukan dengan ranking terbaik dalam Europe. Dan senang cerita, dalam grup F ni pasukan Dortmund adalah pasukan terkuat, dan aku rasa ketajaman pemain macam Seko Guirassy memang ditagih betul-betul dalam game ni. Kita masuk ke pasukan kedua, iaitu pasukan Fluminense. Fluminense ni wakil daripada Brazil, dan mereka ni juara Copa Libertadores pada tahun 2023, dan mereka juga adalah finalis Club World Cup pada tahun 2023, dan mereka kuat dengan bintang-bintang berpengalaman macam Thiago Silva, macam Ganso. So aku rasa pasukan Fluminense kita kena bagi betul-betul perhatian dekat mereka. Mungkin mereka boleh bagi cabaran dekat pasukan-pasukan gegasi daripada Europe. Kita ke pasukan ketiga, iaitu pasukan Mamelodi Sundowns. Mereka ni adalah pasukan wakil daripada Afrika Selatan. Mereka juga ada pemain-pemain hebat macam Lucas Ribeiro Costa, Igram Reyners, dan mungkin mereka ni boleh jadi pencabak juga dalam grup ni. Dan pasukan keempat, ni wakil Malaysia. Tak adalah wakil Malaysia, dan ni adalah bekas coach Malaysia, iaitu Kim Panggon. Tim Kim Panggon iaitu pasukan Ulsan Hyundai akan masuk dalam grup kali ni. Dan mereka masuk ni disebabkan mereka wakil Asia dengan ranking tertinggi. So hangpa rasa adakah Kim Panggon boleh bawa pasukan Ulsan Hyundai buat kejutan dalam grup ni? Jangkaan aku predik untuk grup ni, nombor 1 adalah pasukan Dortmund, kedua adalah pasukan Fluminense, ketiga adalah pasukan Ulsan Hyundai, dan keempat adalah pasukan Mamelodi Sundowns. Kita masuk ke grup G. Grup G kita ada juara bertahan, iaitu pasukan Manchester City, yang mana mereka ni adalah juara UCL pada tahun 2023 dan pemenang terbaru kejohanan Piala Kelab Dunia yang lepas, yang mana mereka kalahkan pasukan Fluminense dekat final. Dan mereka ni dah padu dah kan. Walaupun mereka ada up and down pada musim ni, tapi mereka still overpower lagi daripada tim-tim dalam grup mereka. Lepas tu tambah pula dengan pemain macam Ryan Ait-Nouri, Ryan Cherki, Tijani Reinders. Aku rasa City mungkin akan mudahlah nak lepas daripada grup kali ni. Walaupun macam tu, mereka still ada pencabar terkuat juga dalam grup ni, pasukan Juventus. Juventus pun mereka ada prestasi naik turun juga dalam liga mereka. Dengan lain ni, mereka dibimbing oleh coach macam Igor Tudor. Mereka ada pemain-pemain hebat macam Dusan Vlahovic, Kefren Turam, dan aku rasa mereka ni akan jadi pasukan pilihan untuk duduk dekat tempat kedua. Pasukan ketiga iaitu pasukan Al Ain. Mereka ni adalah wakil daripada UAE, dan mereka adalah juara AFC Champions League pada tahun 2023-2024. Dan pasukan Al Ain pun patut diperhatikan lah. Aku takut Juventus terciduk dengan mereka je, sebab mereka ada seorang striker yang tajam yang nama dia adalah Kojo Laba. Bukan Kojo Labu. Kojo Labu tu lagu. Ni Kojo Laba. Dia dah skor 20 gol daripada 21 game tau untuk pasukan Al Ain musim ni. Mungkin pemain patut diberikan perhatian juga dalam tournament kali ni. Dan pasukan keempat iaitu pasukan wakil daripada Morocco ataupun benua Afrika, iaitu Wydad Casablanca. Kalau hangpa tengok pasukan Wydad Casablanca ni, mereka ada semangat yang tinggi dan juga mereka ni ada vision yang tinggi. Tapi sayang, mungkin aku rasa kualiti mereka masih lagi jauh kalau nak compare dengan tim-tim lain, sekalipun dengan pasukan Al Ain. Dan jangkaan aku untuk grup ni, aku predik pasukan Manchester City akan top, kedua adalah pasukan Juventus, ketiga pasukan Al Ain, dan keempat pasukan Wydad Casablanca. Dan kita masuk ke grup terakhir, iaitu grup H. Kumpulan H ni antara kumpulan yang paling menarik juga tau, sebab boleh kata ada 3 tim yang kuat. Tim yang pertama iaitu pasukan Real Madrid. Kita boleh kata mereka ni adalah King of Europe lah. Walaupun musim ni mereka terciduk banyak kali, tapi mereka still tak boleh dinafikan sebagai pasukan yang paling berjaya daripada Eropah. Dengan mereka ni ada pemain-pemain padu macam Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, tak mau sebut banyak lagi lah player. Dengan ditambah pula dengan pemain-pemain baru macam Trent Alexander-Arnold, tambah pula main Xabi Alonso. Mungkin mereka ni pasukan pilihan
Bukan setakat nak jadi juara grup ni saja, untuk jadi juara tournament kali ni juga. Dan kita tengok pasukan kedua yang kuat dalam grup ni iaitu pasukan RB Salzburg. Depa ni selalu jadi pengacau dalam UCL tau. Dan mesti kita pelikkan macam mana depa boleh masuk dalam Club World Cup ni. Tak pernah menang apa-apa pun tiba-tiba boleh masuk Club World Cup. RB Salzburg depa masuk as tiket ranking dalam UEFA. Depa ni antara pasukan tertinggi juga ranking depa dalam UEFA. Sebab itulah depa boleh layak. Dan depa ni adalah juara Liga Austria sebanyak 17 kali tau. Dan kemungkinan besar depa ni akan bagi pencabar dekat pasukan-pasukan lain dalam grup ni. Dan pasukan ketiga dalam grup ni iaitu pasukan Al Hilal. Selalunya wakil Asia ni akan diremehkan, tapi bukan untuk pasukan Al Hilal. Sebab aku rasa pasukan Al Hilal ni mungkin orang akan target depa lepas daripada group stage. Depa masuk dengan tiket juara Asia pada tahun 2021 dan skuad depa memang penuh dengan pemain-pemain berkualiti. Tapi kalau kita tengok kita compare dengan tim-tim lain daripada Liga Arab Saudi, aku boleh kata Al Hilal ni antara pasukan terbaik disebabkan depa ni balance. Pemain-pemain yang depa beli dengan pemain-pemain yang sedia ada depa ni berkualiti. Contoh, depa dah ada pemain-pemain hebat macam Mitrovic, Ruben Neves, keeper depa Yasin Bono, dan depa ada juga pemain-pemain yang main dengan skuad kebangsaan Arab Saudi macam Salim Al-Nasari. Sebab itulah skuad depa ni nampak sangat-sangat balance tau. Dan mungkin Al Hilal boleh bagi kejutan dengan kejutkan pasukan sebesar macam Real Madrid. Dan pasukan keempat iaitu pasukan Pachuca. Dengan nama Pachuca pun itulah aku bukanlah nak remehkan depa kan. Tapi aku rasa mungkin pasukan Pachuca akan jadi lubuk mata dalam grup ni. Mungkin depa ni akan jadi target untuk tim yang wajib dikalahkan dalam grup ni. So jangkaan aku untuk grup H ni, aku jagakan pasukan Real Madrid akan top. Pasukan kedua adalah pasukan Al Hilal. Pasukan ketiga adalah pasukan Salzburg dan pasukan terakhir adalah pasukan Pachuca. So apa prediction apa untuk tournament Piala Klub Dunia kali ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa jomlah kita undi baju mana yang hampa nak. Hampa boleh pergi dekat post YouTube Pala Bola Studio ni. Dan kepada siapa-siapa yang aku cakap tadi, kalau nak join program TV tu, bolehlah join. Tekan link dekat description kat bawah, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.